Kuala. Online. Berapa ah? Slow online. Mana? Ay, online ani. Online. Koi pacar. Koi pacar. Koi pacar. Koi pacar ni koi. Koi pacar. Koi pacar. Agak koi pacar sini koi lah. Koi pacar. Koi pacar. Sini koi lah. Uncle, sudah ada? Meo, stop. Koi pacar sini koi lah. Okey. Tiga. Okey, habis last uncle. Tak, dia kerap. Repair pecah. So ni, Uncle, hi, morning. Terus baca. Oh ni dia dah. Ini Sampai sana. tak ni pun apa ni? Wafi tengok ni Wafi panggil. Buat apa? Buat baru. Suruh tengok ni. Saya sudah banyak kali. Tengok balik. Lepas tu panggil suruh kau buat pembersihan. Ni sampah bau teruk. Ini masalah sudah lama. Masalah ini sudah lama. Masalah dia apa? Orang buang sampah. Terus ke sini. Ya. Sampah sangkut sini, air tak boleh jalan. Ini masalah sudah banyak, berapa tahun sudah. Ini macam mana itu apa semut banyak. Bukan semut. Dia bau. Bau busuk banyak. Dia tak jadi. Ya. Semut pun mati. Buat pembersihan lah. Sebab tahun baru ni at least ada ni kerja-kerja pembersihan tahun baru. Sekali datang next week. Uncle okey ah? Dapat tadi? Dapat. Rumah sendirilah. Tanah sendiri semua. Tak apa, nanti kita pergi tengok. Sementara itu semua ada kan? Saya pergi tengok dulu Alright. Dia tanam mendap lah ni. Baik. Awak mau ada kolam mali? Aku duduk. Online. Sini kuala. Online. Ini, mari tengok. Angga punya nama ada. Buku ada. Okey. Belum lagi. Oh, sehingga tu boleh. Boleh tak boleh je. Kalau Member mah. kasih ambil lah. Ambil gambar dulu, belum ambil. Oh, ya. Apa lagi seorang lagi? Okey. Pagi, selamat pagi semua. Terima kasih semua yang hadir dan yang duduk dekat situ, yang bercampur dengan masyarakat dekat situ terus sampaikan kepada kita. Dan saya tengok dalam grup ada aduan-aduan yang saya tengok masuk dan sebagainya, permohonan. Tapi kena tengok juga je lah ya. Anda semua tahu bertanya-tanya banyak kali, mudah dan senang untuk dapat. Jadi benda-benda ni kita nak diorang bantu untuk selaraskan, untuk bantu. Sebab memang kalau boleh kita sebagai kerajaan Madani hari ini, kerajaan lembaga, kita banyak sangat bantuan-bantuan yang kita boleh dapatkan, tapi macam mana saya nak dapatkan? Tadi itu saya sembang dulu, dia bagi tahu kat saya, dana sejati Madani betul masih kurang guna. Maksudnya tak ramai pemohon dari golongan
berapa persen? Adakah 100% atau 20% atau 30%? Itu minta kita cari juga berapa persen itu. Itu dia betul tak? Apa nama so far pun saya buat abang pun dia bagi saya lah sebagai abang juga. So saya minta tengok dia pantau lah apa-apa dia mesti dia tahu lah kalau ada kekeliruan mana ke apa. Tu ada apa-apa? Bagus lah. Happy New Year. Terima kasih banyak. Okay. Satu lagi ni, batin penuh kan? Okay, semua kerana dapat hadiah. Semua datang ke? 14 kampung? Okey. Wah. Ha? Oh, pengurusi tak ada lah. Okey. Ha? Baru, walaupun ada kita dah masuk bulan 2, tapi kita masih di awal tahun lah. Di mana saya buat perjumpaan ini sebab kita pun dah lama tak berjumpa. Jadi saya nak tanya khabar Tok Batin dan juga pengurusi semua tentang keadaan kampung masing-masing, tanya situasi macam mana dan keadaan. Dan hari ini juga saya akan bagi sedikit sumbangan lah untuk program awal tahun lah, untuk digunakan untuk program ke borang yang bernutrisi. Jadi saya tak nak ambil masa yang panjang sebab pun dah lewatkan. Jadi saya buka terus kepada kampung-kampung lah Tok Batin dan ataupun pengurusi semua untuk kalau ada apa-apa isu ataupun ada perkara-perkara berbangkit yang nak disampaikan kepada saya ataupun daripada pihak JAKUA sendiri. Gapoi. Gapoi, Batin Gapoi. Okey, lagi. Sungai Miak. Miak. Okey. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Kalau ada perancangan program kat kawasan, jangan lupa maklumkan. Lama tak kampung. Terima kasih. Okay, salam orang kampung Jangan cakap saya lupakan orang Bergotong royong tau. So boleh lah.